Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Astro Awani. Kajian Pilihan Raya Datuk Bandar Kuala Lumpur, agenda demokrasi atau isu politik. Persoalannya mudah tetapi impaknya besar. Adakah kajian untuk memperkenalkan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur sebenarnya satu agenda politik atau sekadar langkah untuk meningkatkan accountability di BKL? Cadangan kajian ini bukan hanya dibawa oleh Parti Tindakan Demokratik DAP, sebaliknya mendapat sokongan daripada beberapa figura politik penting. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menegaskan bahawa pelaksanaan pilihan raya Datuk Bandar bukanlah sesuatu yang baharu di peringkat antarabangsa. Di banyak negara demokrasi, pemilihan Datuk Bandar adalah perkara biasa. Ini bermakna kajian yang dijalankan hanyalah untuk menilai kesesuaian dan kebolehgelaksanaan di Kuala Lumpur. Anthony Loke turut menekankan bahawa bukan hanya DAP yang menyokong idea ini. Bekas Ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin, secara terbuka pernah mencadangkan supaya Kuala Lumpur mengadakan pemilihan Datuk Bandar demi meningkatkan accountability. Tambahan pula, Ahli Parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat, Nik Nazmi Nik Ahmad, turut menyokong langkah ke arah pendemokrasian di BKL. Ini menunjukkan bahawa kajian ini bersifat bipartisan dan lebih kepada menilai sistem pentadbiran sedia ada. Kedudukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memang berbeza daripada pihak berkuasa tempatan lain. Datuk Bandar Kuala Lumpur dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Kerajaan Persekutuan, berbeza dengan PBT lain yang berada di bawah kerajaan negeri. Oleh itu, wujud peluang untuk meneliti model demokrasi bagi DBKL sama ada ia sesuai atau tidak tanpa menjejaskan proses pentadbiran semasa. Bagi sebahagian rakyat Melayu di Kuala Lumpur, cadangan ini menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang melihatnya sebagai peluang untuk memperkukuh accountability di BKL dan memberi rakyat lebih suara dalam pentadbiran ibu kota. Mereka berpendapat dengan pilihan raya, Datuk Bandar akan lebih telus, bertanggungjawab dan mudah dipertanggungjawabkan oleh rakyat. Namun, ada juga yang bimbang. Mereka melihat cadangan ini mungkin menimbulkan isu politik yang lebih besar di mana kerusi Datuk Bandar boleh menjadi medan pertarungan politik antara parti. Isu ini timbul kerana selama ini jawatan Datuk Bandar dilantik oleh Kerajaan Persekutuan menjadikan ia neutral dari segi politik negeri. Sekiranya pilihan raya dilaksanakan, dikhawatiri akan wujud tekanan politik dan kepentingan partisan yang boleh menjejaskan fokus pentadbiran. Anthony Loke menegaskan bahawa kajian ini bukan untuk segera melaksanakan pilihan raya Datuk Bandar. Ia hanyalah satu proses penilaian kebaikan dan keburukan. Tujuannya adalah supaya rakyat, pihak kerajaan dan pengurusan DBKL dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan analisis, bukannya retorik politik. Beliau juga menyeru agar mana-mana pihak tidak memperbesarkan isu ini kerana ia masih pada peringkat kajian. Jika dilihat dari perspektif Melayu, sokongan terhadap kajian ini agak bercampur. Ada golongan muda Melayu yang bersemangat untuk melihat proses demokrasi yang lebih telus. Mereka percaya bahawa pilihan raya Datuk Bandar boleh memperkuatkan suara rakyat, terutama dalam isu pembangunan bandar, perumahan, pengangkutan dan keselamatan. Namun, bagi segmen masyarakat Melayu yang lebih tua atau tradisional, terdapat kebimbangan bahawa cadangan ini mungkin membawa kepada ketidakstabilan politik. Mereka khawatir konflik antara parti boleh menjejaskan kelancaran perkhidmatan di BKL kerana selama ini jawatan Datuk Bandar berfungsi sebagai penghubung neutral antara Kerajaan Persekutuan dan rakyat Kuala Lumpur. Selain itu, isu kos dan logistik juga menjadi pertimbangan. Pilihan raya Datuk Bandar memerlukan bajet besar, sistem pengundian yang cekap serta pendidikan pengundi supaya mereka membuat pilihan tepat. Ini bukan perkara mudah, terutama bagi Kuala Lumpur yang mempunyai kepelbagaian etnik dan latar belakang.
Bagi komuniti Melayu di bandar, mereka juga mengambil kira kepentingan pembangunan ekonomi dan sosio-budaya. Datuk Bandar yang dipilih rakyat mesti mampu memahami cabaran unik Kuala Lumpur dari pengurusan trafik hingga kesejahteraan masyarakat Melayu dan Bumiputera yang tinggal di bandar. Pilihan raya bukan sekadar tentang politik, tetapi juga tentang keberkesanan pentadbiran dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan ini, ramai pengundi Melayu memberi cadangan agar kajian ini turut meneliti model pemilihan yang seimbang. Contohnya, pengundian boleh melibatkan rakyat secara langsung, tetapi dengan syarat calon mesti memenuhi kriteria kelayakan tertentu agar profesionalisme di BKL tidak terjejas. Ini boleh menjadi jalan tengah antara demokrasi dan pentadbiran yang cekap. Ini boleh menjadi jalan tengah antara demokrasi dan pentadbiran yang cekap. Pendengar juga boleh melihat isu ini daripada sudut integriti politik. Adakah pilihan raya Datuk Bandar akan benar-benar meningkatkan accountability atau sekadar membuka peluang untuk permainan politik? Inilah dilema yang dihadapi. Kajian yang dilakukan di BKL perlu teliti, objektif dan melibatkan semua pihak termasuk rakyat Melayu yang kini menuntut suara mereka didengar dalam pentadbiran ibu kota. Secara ringkas, kajian pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur adalah satu langkah awal yang wajar dianalisis dengan teliti. Ia bukan agenda DAP semata-mata dan mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Ia menekankan pendemokrasian, accountability dan ketelusan dalam pentadbiran ibu kota. Namun, pandangan rakyat Melayu menunjukkan perlunya keseimbangan antara demokrasi, profesionalisme dan kestabilan pentadbiran. Pendengar boleh berkongsi pandangan masing-masing. Adakah anda menyokong cadangan ini untuk meningkatkan accountability di BKL atau adakah anda bimbang ia bakal membawa ketegangan politik dan isu pengurusan? Komen anda penting bagi menggambarkan pandangan rakyat secara sebenar. Itu dia ulasan panjang dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.